Jap, macam mana Jat cerita tadi? Best kan? Cerita tadi on top bro. Kat Malaysia tak ada cerita asli macam tu lagi lah. Lagi-lagi orang tak gas kan. Kau tengok macam semat. Tu lah tu, cerita tu memang best pun. Boleh masuk blockbuster lah. Jat, aku nak beritahu kau satu benda ni. Member aku tu dah start dah main tikam belakang. Aku tahu pun daripada orang lain. Aku nak korang semua cari pengkhianat tu sampai dapat. Sudah, dah masuk ni. Aduh. Tapi aku nak kau bawa aku pergi satu tempat. Tempat mana pula? Aku dah bagi kau location. Yelah, jap. Aduh, benda. Jat, kita sampai ni Jat, tempat aku cakap ni. Betul lah ni tempatnya. Cepat Gil. Kita kena jumpa seseorang tu yang kita nak dapatkan barang tu. Cepat. Aduh, ni aku tak minat ni. Dah start dah ni. Aduh, cepat sangat terpengaruh. Kat mana pula kau bawa aku ni? Gil. Aku tahu jaki kat sini. Dekat atas tu. Sekarang ni aku nak dapatkan pendrive. Nak tak nak kau kena ikut aku. Jom. Aduh, dah tu. Penat lah macam ni. Jom. Jat, kau buat apa gila? Kau nampak jaki tak? Jaki. Jaki mana? Jaki lah. Kunci ni nak kena buka ni. Balik tengah kerja kita tu. Malik lah pula. Kau dah kenapa setan? Kau tak tahu. Dah. Jom balik. Aduh. Jat, balik lepak ni aku nak pergi tolong abang aku tau. Dia minta tolong sikit. Habis aku ni apa? Aku dah anggap kau tu macam adik aku tau. Aduh, dah lah tu Jat.